Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bersama saya adalah blogger Syed Azidi atau Kick the Fella. Jadi Syed, apa pandangan Syed tentang kes ini? Saya rasa satu kes yang serius bagi sesuatu yang kelakar. Benda yang sepatutnya diambil dengan rasa kesedaran yang satu humor yang baik, tetapi telah dimanipulasikan seolah-olah kita tidak lagi boleh bergurau benda dan cuma menyampaikan mesej dalam nada sini seperti ini. Apa pandangan Syed tentang perbezaan kes di mana TNB mengambil tindakan ke atas seorang yang menulis satira dan membiarkan seorang yang menghina dan memaki hamun TNB dalam bentuk video, iaitu Nimri? Itu yang saya agak keliru. Kenapa boleh berlaku begitu? Dan saya melihat seolah-olah seperti Nimri ini above the law dalam banyak hal. Sebab itu dalam posting saya menulis bahawa saya dimasuk dalam lokap 3 hari, 3 malam 4 hari. Kemudian selepas semata-mata kerana kes saya, kemudian bila Nimri dipanggil, dia dipanggil dengan kurang bagi kenyataan 2-3 jam dan dia pernah balik. Kenapa tidak boleh saya diberlayan begitu? Jadi saya keliru. Jadi jelas ada double standards di dalam penanganan masalah apa-apa isu di antara blogger Melayu Muslim dan blogger yang Cina ni. Ya, sesuatu yang sungguh menyedihkan dan menyebabkan kita, bahayanya dia menyebabkan kita berfikir begitu. Adakah ini satu untuk diskriminasi ataupun kerana kita cuba mengambil hati orang bukan Melayu, tapi orang Melayu kita boleh sental habis-habisan. Sungguh. Jadi saya rasa tidak eloklah, ini satu presiden yang amat berbahaya dan membuat rakyat kita memikir kesimpulan begitu. Ada apa-apa lagi Syed nak berkata tentang kes ini? Harapan Syed pada pihak pengadilan? Saya berharap bahawa pihak pendakwa memikir semula tentang kes ini. Dan saya tidak faham, saya tidak mahir dari sudut undang-undang, tapi saya merasakan bahawa ini satu pembaziran wang dan juga wang cukai rakyat untuk mendakwa sesuatu seperti ini. Dan sepatutnya pihak tenaga nasional berhad, buah tubuhan korporat yang besar, sepatutnya menjadi lebih jantan daripada sedikit-sedikit yang nak mengadu. Terima kasih Syed. Assalamualaikum.